Nak pergi mana Wik? Bawa kita orang. Sarapan mana? Sarapan lain sikit. Lain daripada lain sikit. Yang pasti ada gadis. Bagata boy. Apa? Helmet nak bawa pergi mana? Oh, tak payah pakai helmet lah. Guide kata tak payah. Guide kata tak payah. Kita ikut guide je. Paling kuat pun ditinggalkan kita. Kena saman. Seluar nak pakai juga. Seluar pakai lah. Pakai stokin. Pakai stokin. Bawah. Kena pakai kad ke? Tak masuk pun. Semalam tu mungkin waktu kita orang check in Ada button. Ya Allah, astaga. Itu beli kalau pukul tak ada semua. Mana nak tahu? Ini orang keluar dari luar. Assalamualaikum. Hari kedua. Ya? 3 lah. Kedua lah. Bukan buah Bali ke? Buah Bali. Tak nampak ni. Ni BM apartment ni kawasan ni macam ada penduduk, lepas tu ada penyewa. So motor parking sana, reception kat sana, check in. Cuaca cantik ini, yang cantik, tak ada hujan. Oh, ada orang. Masa gemuk sangat motor, kerja motor tu. Tak, bontot dia nampak besar kan. Oh, Lin 430. Standard tinggi. Makan modal mat. Iyalah. Lihat suasana pagi di Pekan Patani. Okay, kita sarapan di Forest. Narik kat sini sebab ada banyak menu. Ada western pun ada. Macam biasa. Simple. Bubur sedap kan? Sedap. Member pakai baju Patani ni. Dapat roti apa? Cuma? Roti cuma. Tebas sendiri? Tak. Sebab Uli sendiri bukan tebas. Roti di Forest ni salah satu sponsor Patani. Ada sponsor Sponsor Jadi korang wajib lah beli satu kalau nak boleh order. Sponsor video kita orang pula. Bubur udang, telur sepuluh masak, Bubur ayam 30 baht. Bubur ayam berapa baht? 50 eh? 30 30? Serius lah? Ayam daging murah. 39. Wah, ni mahal sikit lah. Ni 45. 39? Sini mana ada 9? Tak ada. Ada lah. Hati ayam pun 17 hebat. Apa nasi komok? Bukan nasi komok. Komok ayam tak cukup ni. Iwan makan ni, kenyang. Ada lagi. Dia buang. Jalan sangat. Solo. Sedap belum makan lagi. Telur kan? Telur itik kan apa kan? Nah, bagi baby. Nah. Okey. Aku hari ni akan hala ke Betong. Tapi member aku ni dia stay lagi di sini. Rumah petani betul ke rumah petani? Apa? Bukan lah. Kan last time saya datang akak tanya saya. Tak. Yang tahun lepas saya datang tahun baru tu baru tak ada bilik. Benda lah ni bawa motor.
Aku risau nak keluar balik kat border tu banyak soal. Dekat ni lah, page dia lah. Berapa ni? 500, 600. 600 bilik, lepas tu deposit. Tapi itu queen lah. Size queen. 3 garai. Oh, tapi ada garaj depan. Oh, yang tadi belakang. Tak, 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 yang belakang tu penuh. Yang ni katil satu je. Oh, tapi ada parking Ada parking dia. tepi sungai. Okey lah, okey lah. Macam ni. Suasana dia. Dia boleh atas. Tapi harga lebih kurang. Cuma atas dia kata murah sikit. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aizat. Ya. Sorry, ganggu ni. Nak kerja ke tu? Oh tak, saya atas motor. Buat sama tu. Kat mana? Dekat Patani. Dekat Patani. Mana mana? Patani. Thailand. Oh. Dah bang? Okey. Bila lagi pergi? Bila lagi pergi? Tak tahu bang, saya ni tak menentu. Ini pun esok balik lah. Oh, so sendiri je lah. Saya total 4. Mak Solo semua ada ni. Geng-geng solo. Ni Aizat nak tanya, adakah sewa skuter dekat Surabaya? Surabaya? Oh, sana tak ada lagi lah bang. Ya. Ah, Ada kontak. Aku ada kontak. Ni boleh bercakap ni ke? boleh. Boleh je. Sambil-sambil saya pakai intercom. Okey. Pasal aku ada kontak satu nombor tu lah kat melalui TikTok. Bukan lagi sewa dia tak tahulah mahal buat, tapi nak ikutkan lagi mahal daripada Sumatera lah. Pasal sewa satu hari 170 PCX. 170,000 ni Endon. Okey. Okey lagi lah kan? Okey lah. Dia ambil dengan atas 150,000 Sebiji. sebiji. Okey. Itu okey lagi kot. Okey. Dia suruh tinggal pasport tu lah. Dia dah Nego, abang try nego. Abang try cakap dia nego. Cakap dia tukar dengan duit. apa tu? Kira abang cakap dia, saya tak nak letak pasport. Saya boleh bagi, cakap dia saya boleh bagi kopi je. Kopi photostat pasport dengan kalau abang okey kita letak depo. Macam saya tu hari depo lah. Memang depo no, dia minta 4 juta. Minta depo tu tak apa lagi lah kan? Betul. Tapi cakap dia kalau aku kena tahan ke polis macam mana? Betul. Lesen lah. Aku tinggal lesen. Ataupun lesen. Betul. Lesen. Lesen pun tak nak. Dia kata apa tu bang? Pun dia tak nak juga pasport. Dia pegang pasport juga. Itu yang aku tanya tu masalah kan kita punya. Alright, kita dah check out. Kita nak hala ke Masjid Patani. Tapi sebelum tu nak singgah JY. Ada seorang bontot dah tak rasa lah katanya, yang naik white suku. Kanan. Oh, straight ah. So nak beli span. Ya, span macam duduk dalam kereta tu. Lepas tu baru kita pergi masjid lah, Masjid Patani. And then kita menghala ke Betong. Kita akan makan tengah hari dekat Yala lah. Makan lagi. Masih makan aja. Okay, kita masuk DIY. DIY Patani. Besar juga DIY dia. Ni ada span. Tu atas. Ni. Tak boleh jelas tu. Saya lagi selesa ni dia kan.
Oh, ini dia punya spotlight ni nak suluh masa depan macam mana ni? Tak nak kalah ni spotlight ni. Aduh. Kita dah sampai dah masjid ni. Masjid Patani. Kita ambil gambar macam biasa. Member aku ni, dia tinggal, aku gak lu. Dia cakap apa? Jom, gak. Dah, dah. Dah. Buat siap. Ni Original ni. Nampak tak? original po. Pen nak buat sik pun apa? Jangan beli. Dia kabur kan tadi? Dia cakap apa tadi? Dia beritahu mari Nak buat Nang tu pen mai. oh buat seat. Buat seat dekat area masjid besar ni. ได้ได้ Ha. ข้างหลังเสริมไม้ถามเต้าข้างหลังพอดีได้ยัง Oh, dia dah buat jalan flyover. So kita kena U-turn. Ada ke tempat U-turn ni? Loh. U-turn mana cok? Tak ada pun. Syam. Main jauh lagi aku nak U-turn ni. Dek lagi. Dia pantainya depan aku. Hampir betul. Agak cok. Kebakaran. Okey, aku isi sebelum sampai Pekan Yala dalam 300 baht. So dah tak ada isi dah ni.
sampai keluar Malaysia. Berapa wan isi? Kau berapa isi? 187. Lagi jimat lah motor kau. Lagi jimat 4 liter. Berapa isi? 130. 170. 130. 30? Asal tak isi penuh? Penuh tu. 130? Iya. Alright, aku tak tahu lah korang nak pin apa nama kedai ni. Aku pun tak pasti sebab bahasa Thailand. Korang copy lah mendatang ni nama kedai dia. Bukan nama untuk untuk layan sunset. Dia lebih pada sunset ni, buat kawasan dia lapang kat sini. Just main open lah. And then masakan dia masakan kedai tom yum je lah. tak banyak lagi pilihan. Dia kata baru nak buat ikan bakar, air kelapa pun habis hari ni lah. Walaupun ada 3 biji kelapa. Dah basi. Basi lah. Itu buka bau sidai. Alhamdulillah. Dah kenyang. Harga pun memang murah juga macam biasa. 2 orang makan. Ada aku makan sup perut, kerabu perut, and then pakapau daging, telur dadah 1, telur mata 1, si putih 2, air green tea dengan air Nescafe 245 baht. Lebih kurang dalam 30 something sikit lah. Tapi bagi aku murah lah, sebab sup perut kan mahal. Ok, so kita nak sambung ke Betong. Tapi sebelum ke Betong, kita nak singgah gua apa Cranks apa yang selalu yang budak-budak pergi lah. Yang motor boleh parking kat tengah-tengah. Cuaca memang panas ni, ya Allah. Suhu 40 lebih pada 35. Memang bahang betul suhu dia. Tak boleh bawa bincang tu. Sekarang pukul apa ni? 12.50. Oh, banyak. So perjalanan dalam 45 minit. Kalau tengok Google Map ni.
Saint-Kif. Oh, dia mandi. Dia nak berkelah. Kacau lah. Okay, agak kecewa sikit. Banyak video aku tak record rupanya. Sebab aku punya DJI Osmo buat problem. Aku tak tahu kenapa dia punya screen display tak keluar, and then tak boleh charge. So, wah, agak rugi. Ni aku dah sampai ke gua Grand Cave. Santai lah dorang. Sebab sekarang panas lah. Sekarang panas. Sekarang tengah panas. Cuaca panas. Tadi tengah ride pun 38 suhu. Memang panas. So kita orang dah sampai sini. Jadi dah nak sampai hotel lah. Sekarang baru pukul 1.30. So kita sampai. Mantap. Bawah, atas lah. Atas lah. Atas. Cair. Aku ni casing cair. Ni lah, ni mesti on kipas kan.
Selamat pagi, subuh dari Betong. Dari Betong aku tidur dekat room house cozy home. Satu malam lebih kurang satu kuala dalam berapa ratus lupa kira aku duduk untuk satu rumah lah. Boleh muat 6 orang rumah. Sebab plan asal aku total 6 orang. Benda dah booking awal, dah bayar. Hadap je lah. Mana yang cancel terpaksa lah burn. Sebab yang nyampainya 3 orang je. Semalam video agak terpotong sikit sebab DJI Osmo aku ni buat problem. Aku tak tahu dia kenapa dia hang. So sampailah bateri dia habis, baru dia elok balik. So pagi ni kita orang nak pergi ke Air Wang. Kita orang tak pergi sebelum subuh. Tak ada lah. Korang tak payah lah nak pergi sebelum subuh. Buat bazir tenaga je. Sebab awan nanonya pun yang betulnya kira-kira keluar. Dah confirm lah waktu ni. Cuma kalau kau nak kejar sunrise, kalau boleh betul-betul lepas subuh terus gerak daripada hotel. Sebab daripada hotel Betong nak ke Air Wang hampir sejam lah. So cun-cun lah sebelum syuruk, orang kata, sebelum sunrise. Sebab awan nano dekat Betong ni dia lama. Dia lama bertahan kalau cuaca ni lah. Sebab awan kapek ni depend pada luck kan. Kita pun susah nak cakap. Ada rezeki ada, tak ada rezeki next time lah kau datang. So ni agak lewat juga gerak dia tak nak bagi orang ni. Tak nak bagi laluan kau ajar. Pagi tu nak dapat tayar sedap ni. Aku pula pakai tayar tayar standard. Depan tayar standard, belakang tayar tangkap muat. Ya, waktu aku pergi Laos tayar pecah. Tak tahu lah tayar jenis apa. Tapi kalau siang semalam aku duk layan, memang licin Orang kata tengah panas tu dia licin. Memang licin gila. Tak tahu dia pakai tayar jenis apa. Sebab memang tak ada brand pun kat Malaysia. Beli masa tayar pecah kat Laos, keluar pada Laos tu, janji boleh jalan waktu tu. Pakailah sampai sekarang. Sebab dia tebalan, sayang pula tak tukar. Harap-harap adalah Air Wang awan nano Sebab tengok kat puncak-puncak pun tak nampak pun kabus. Malam pun tak ada hujan. Alhamdulillah, nampaknya berkabus. Ada harapan. Awan nano dah pukul 7 lah.
Sebab tadi aku jalan kan, tak nampak apa, kabus pun tak ada. Orang kata macam aduh, takkan tak ada kabus hari ni. Lepas dah nak sampai ni lagi 5 kilo ke Simpang Air Weng. Tengok kabus tebal lah, alhamdulillah. Jadi title dia memang orang kata awan nano tu percentage sangat tinggi lah ada. Walaupun malam tadi tak hujan kan. Suhu baru 22 kalau bacaan motor aku lah. Kita dah nak sampai lagi 2.5 kilo. Nampak gaya tak nampak awan nano eh. Walaupun tadi kabusan, ada kabus tapi sikit sangat. Ku mengharapkan awan nano tak muncul-muncul. Okey, kita dah sampai port. Dia naik Y16 enjin kuat ah. Awan duk jadi be. Ha be. Mana awan? Ini tak berapa jadi. Tadi naik 4 orang dulu. Masa berapa kali dia duduk di kau? Dia kau beri tu poket. Tak ada. Ada rezeki. Ada rezeki. Buat rasa tu. Yalah rasa si. Oi, tak hilang kau. Lekon dia. Dulu masa aku awal-awal dalam mana ada lagi. Balas naik sini bila? Aku ni pun tak ada lagi. Aku boleh naik sampai atas. Kereta penuh. Penat datang ni. Jangan tak baik tidur. Matahari lawa. Ya, oh surau sini. Toilet. Akhirnya akhirnya ni mendatang inilah namanya Skywalk. Tamai tak tahu lah. Berapa 130. Tak tahu. Ini tapi kau pernah naik ni tak?
Tak pernah. Tak pernah nak kita naik lah. Harga berapa kak? Tiket 200, sarung kasut 30. 230 lah? Ya. Sarung kasut wajib tak? Ya. Kau nak naik ni tak? Nak? 230. 230. Ya. Tiket 200 nah, sarung kasut 30. Berapa orang bang? 3. Ya asing-asing. Ya asing-asing sekali. Bil sekali je. Okey, 690 semua nah. 690. Macam biasa abang. Kasih lah 1000 lah balik aku. Sorry ya, tengok kasut sikit. Saya kasut saya. 690, 7, 8, 9, 10. 300 baht nah. Terima kasih. Sarung kasut nah. Okey. Sarung kali kasut tak payah. Kasut. Oh kasut tak payah buka lah? Ya, ya. Sarung je tak? Sarung. Balik aku. Masuk dalam nah. Dia bayar 50 terus. Ajar lagi lah kat atas. 50. 50, 500 betul. Baju pak ya. 500. Ni sarung. Sarung kasut. Sarung kali kasut Sarung. nah. Nanti kena denda 1000. Okay, jom. Bisa kasut kau tajam-tajam. Wonder Pet. Wonder Pet. Tiket boy, tiket. Naik lift mana? Belah sana. Gana? Naik lift belah sana. Di sana. Okey. Dia nak tekak, pergi semua tekak selalu. Okey, baik. Terima kasih. Ni lift. Lift lah tekan. 200. Tunggulah Iwan, kau main masuk. Iwan belum settle. Buang tiket. Kita pergi paling tinggi lah. Tingkat 6 terus. Dia nak 6. Kita pergi atas sekali. Ni. Ni. Apa benda lah. Semua tingkat ada ni Tak ada awan. Semua tingkat tak ada awan. Dah terang-terang satu tempat. Kita pergi balik atas nak buat apa? Maintenance. Ada tingkat 7 ni rasanya. So, Zawan nak naik atas lagi. Iwan nak naik atas lagi. Tuan awan ni duduk sana je. Sini dia tak nak. Sana ada. Kena ambil gambar ke sana lah. Yang belah sini tak ada. Wan ni ambil gambar sini Wan. Ada foto naik. Alright. Okay, boy. 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 Dah okey? Sini. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki awan. Awannya duduk kat situ je. Kat situ je awannya. Kat situ je terperap. Dia tak nak bergerak. Sebab malam tadi pun tak ada hujan. Apa boy? Sini boy. Sini boy. Boy sini. Tapi goyang-goyang sikit boy. Goyang-goyang sikit. Atas ni kan makan bawah. Rasa makan bawah ke makan atas? Aku rasa kita makan rumah. Kan? Dekat area rumah lah.
Tapi ni minum sikit kot. Apa tu? Kopi lagi siap lah. Semalam kopi, hari ni kopi lagi. Oh, Iwan ambil gambar tu. Tiba jauh. Masuk atas, keluar bawah. Dia minta tiket. Dia minta tiket tau. Okay. Skywalk. Okay, kita dah mula turun. Pulang kecewa. Awan tak ada. Awan tak ada. Awan tak ada. Ini semalam tak hujan. Panas tau semalam. Tak, ya bulan ya ni bulan ni. Kenapa? Bulan ya ni. Bulan. Awan bulan lah. Oh, dia ikut bulan juga. Bulan panas lagi. Musim panas lah. Musim panas. Musim panas kurang lah. Kurang lah. Oh. Ya ada juga. Nanti ya tak ada. Okay, beres. Kita naik Grab. Naik 30, turun 20. Ha? Kenapa yang aku punya slow? Kau punya slow. Motor lama. Baru kerja semalam. Baru on. Abang Ijat Baru punya laju. dah sambil borak. Itu borak tau. Kalau tak borak tu aku tak tahu berapa laju. Tapi tadi kat atas ada. Ni ada stiker. Ha. Ni yang kata tu kan. Ni ada stiker. Ha. 1.35 minit 31. Tiket dan Tapi sayang lah dia ada cash. Alright, kita sarapan dulu. Dekat kaki 5 Aiweng ya. Kecewa tak ada awan. So apa yang bawa motor tadi orang kata memang bulan ni musim kering. So awan ni kurang. Memang kurang. Kalau nak awan tebal kata bulan 6 ke atas. Kalau bulan 6 ke atas dia kata awan baru apa lagi tebal lah kawasan. Bulan ni pun ada baju-baju betung ada jual sini. Lagi murah. Lagi murah daripada belah bawah. Memang murah. Tadi aku naik pakai simpang lain. Ni aku turun ikut simpang yang lama. Yang dulu kalau naik laluan ni lah. Jalan dia besar sikit. Kalau yang jalan baru tu laluan dia kecil. Dia tak adalah jauh mana. Beza sikit je. Allah. So bila guna jalan yang lama dengan jalan yang baru, bagi aku better pergi jalan lama. Sebab jalan lama dia lebih lebar. So dia kurang corner-corner tajam. Kalau yang jalan baru tu dia corner tajam dia banyak. Dia jalan corner tu corner patah lah panggil. Ini jalan lebar. Jalan lebar ni boleh berambat orang kata. So masa lebih kurang sama lah. Layan ni 100 corner ni.
Dia corner je, tak high speed, tak slow sangat. Dia banyak main rolling. Just nice. Tapi kau nak rolling laju pun kau tengok atas dia, nampak kilat dia. Yakin tak yakin je lah. Okay, aku bawa ya, spek motor aku ni 350 Thailand. Agak lahap lah bagi aku, agak kuat dah dia punya sedutan minyak dia. Sebab semalam kat Thailand ni berapa kali aku isi ya? 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali aku isi. 2 kali aku isi. Satu dekat 90 watt aku top up. Lepas tu aku isi dekat Pekan Yala. And then hari ni dah berkelip. So aku tak berapa yakin akan sampai border ke tak. So aku isi seliter 50 baht lah. Aku isi 50 baht. So next destination akan isi dekat Pangkalan Hulu. Okay, inilah food court dia. Tempat baru. Hotel yang aku duduk ni Cozy Hotel. Cozy Home. Ni lah, cantik ni. Tapi harga dia keras sikit lah. Tapi untuk 6 orang murah lah. 380. Untuk 6 orang jatuh kurang pada 100. Okey, kita nak gerak lah. Kita singgah sekejap dekat kedai Abang Lim sebelum kita check out. Sepang lagi. Macam biasa aku nak buat sijil. Untuk harga dia kan 200. Tadi dia dekat Air Wang 200 lebih. Alright, kita dah selesai episod kali ni. Ada beberapa video untuk aku punya DJI tak record. So inilah antara road yang selalu akan cover ko kalau pergi belah sini. Tak ada tempat lain lah, lebih kurang je. Orang kata kalau nak bersantai-santai, okey lah. Ika. Oh, สวยกูรู้นั่นที่เนี่ยใช่ Sai. Okay, kena sign eh. Dah bagi kertas, kena sign. Ya.คุณทำ
Kat sini. Sini. Sama-sama. Sini. Semua. Okey. Okey. Nanti sign situ. Okey. Buku tak sign apa? Buku? Buku? Dia by komputer. Oh, komputer. Okey. Terima kasih. Okay, dengan spek Thailand ni aku naik Bukit Menora ni sangat senang, power tak hilang. Ni just maintain je ni. Dia punya power dia kalau pulas ni boleh naik, orang kata dia bagi juga power. Maksudnya power tak hilang. So kiranya kalau korang nak potong ke apa ke agak senang lah. Sebab power dia ada. Macam ni kan. Ni turun bukit. Memang sedap lah. So siapa yang tengah berfikir-fikir berbaloi ke tak, bagi aku sangat berbaloi lah. Sebab apa, powernya memang kau perlu. Dia tak laju sangat tapi dia punya torque tu kau perlukan. Kalau 250 dia punya torque rendahan. 350 ni kira sedap, pun dah sedap lah. Piston 77. Tak perlu piston 80. Ini untuk yang siapa yang jenis kuat ride lah. So motor boleh buat daily use. Macam aku ni memang spek touring. Aku bukan buat spek podium. Bukan seminggu sekali bawa keluar, tak ada. Aku memang hari-hari. Ni motor aku pergi kerja. Inilah motor pergi ride. Sedap. Ulas. Aku tak dapat nak test all out oli ni. Tapi oli memang dah terbukti dah. Dia sebab aku punya tayar ni bukan tayar medium compound. Ini lebih pada hard dah ni. Tayar dah boleh kena buang lah, tayar belakang aku ni. Sebab dia memang agak licin ni. Dia tak grip. Masa aku layan 100 corner tu, berapa kali lah slide. Saya cakap lah, memang banyak kali slide lah. Aduh, lori ni jalan dengan air meleleh benda dia bawa lah. Oh, 845. Agak nombor 845.
gila BYD. Alright, kita isi kat Simpang Pulai. Tadi aku isi dekat Lenggong. Lepas Pekalah Hulu. Lenggong aku tak isi, sorry. Last isi penuh tadi dekat Pekalah Hulu lah. Lebih kurang RM20. So ni sekarang kat Simpang Pulai pula. Top up kas penuh. And then kita shoot sampai Ulu Benam. Okay, dah top up dalam RM18 juga tadi, 6 liter. Not bad jugalah. Bila kau dah aspek minyak lahap juga boleh tahan. Padahal Pekalah Hulu ke hentian Simpang Pulai ni baru berapa kilo. Not bad lah, not bad. So sekarang ni aku daripada hentian Simpang Pulai nak sampai Ulu Benam, nak tengok turun berapa takuk. Kalau ikutkan map dalam 110 kilo. Dia punya jarak dia lah. Sepatutnya dengan jarak macam ni, kalau 250 kan, 250 daripada hentian Simpang Pulai boleh sampai ke rumah aku dekat Jenjarum. Kalau spek 350 ni aku tak tahu. Aku rasa kemungkinan kena isi dekat Mofas maybe. Ya, aku dah last isi kat Petronas hentian Simpang Pulai. Masih ada baki dalam 2 bar. Anggaran dalam 110 kilo lagi lah motor ni boleh berjalan. Daripada rumah aku ke Simpang Pulai berapa ratus kilo dah kena check lah. So ni macam biasa lah. Esok kerja kita isi full dulu. So kiraan daripada Pekalah Hulu nak sampai ke rumah aku memerlukan RM38.